Yang ni buffet breakfast kita, RM9 9 kupang. Kita ada 40 jenis makanan. Nasi lemak adalah menu yang paling laku kat sini lah. Kita ada kondimen kita seperti timun macam biasalah. Ikan bilis kita, ikan bilis yang berkualiti tau. Lengkap kan? Ya, banyak mana apa nak ambil. Ya. Sambal paru ambil banyak mana apa nak makan, jangan membaziak je. Macam saya cakap lah ya. Nasi lemak. Menu tambahan kita lah, kalau yang tak makan nasi lemak boleh makan nasi goreng. Kita ada bihun goreng Singapura. Kita ada Maggi. Boleh banyak mana apa nak makan. Makan puas-puas, tak ada limit. Okey, bahagian sini kita ada live store untuk char kway teow dan char kway ka. Boleh order panas-panas. Nak banyak ke, nak sikit ke, nak tambah telur ke, nak telur mata ke, boleh order kat sini. Ini bahagian roti canai. You all boleh order roti canai sarang burung, roti canai bawang, telur, tebung paling special. Memang sedap. Boleh request kat abang ni. Kita ada buat roti jala yang fresh lah. Yang fresh dan kita makan bersama kari ayam. Kita ada spaghetti, carbonara. Kita ada juga garlic bread. Boleh letak kat atas ni juga. Mushroom soup. Dalam mushroom soup ni kita ada letak macam-macam dia punya mushroom lah. Kalau untuk yang suka bubur boleh makan. Bawa baby. Baby kat sini kita tak charge tau. Bagi free. So boleh makan bubur ayam kat sini. Untuk bahagian pau juga termasuk dalam kita punya package RM9.90 lah. Ini pau ayam. Pau ayam dalam dia sangat juicy. Kita ada kaya. Kaya dia sebenarnya kaya dia lain daripada yang lain, inti dia. Boleh try. Dan pau durian adalah pau yang paling special lah kat sini. Kita ada pau durian D24. Dalam dia ada D24. Kita ada menu makanan ringan lah seperti sausage, nugget, fries, ada cucur pisang, cucur sayur. Ini adalah muaci, makanan Cina Muslim di Penang. Di Penang terkenal dengan makanan dessert inilah. Yang paling special dekat sini, kita ada cicong fan. Cicong fan ni resepi original dari Penang. Ambil banyak mana yang korang nak lah. Tos ekor ni saya punya tradisi sendirilah, resepi. Doa kita pun semua kita homemade. Okey, siap. Kita ada yang special. Kita ada ayubing. Ayubing ni adalah jelly kristal yang kita masukkan sedikit herba untuk sejukkan badan. Yang ni adalah teh bunga. Teh bunga kita masak selama 3 jam. Kita ada orange dan juga sirap macam biasalah. Kita ada teh air panas dan juga kopi air panas. Di sini kita buka setiap hari, Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 11 pagi saja. Ini kita punya tema makanan Chinese Muslim dan juga Melayu lah. Pak Liu, Laman Baginda, Kampung Baru. Dia nak saya share hak foodie punya kan.